Raziak. Video yang awal tadi adalah pasal concrete barrier yang tutup laluan roundboard depan airport. Tujuan saya buat video ni adalah sebab saya dah nampak luahan orang sini lah pasal jam teruk di kawasan ni. Sebelum ni mungkin okey lagi, tapi sebab mereka dah mula buat kerja untuk LRT ni, lorong yang 3 lorong dah jadi 2 lorong. Keadaan macam ni jadi kat dua-dua arah lah, sama ada nak pergi airport ataupun kita nak pergi ke Bayan Baru. Sebelum ni mereka tutup roundboard tu gagah juga lah kan, tak nak jam teruk sangat. Tapi bila macam ni jadi serabut balik lah. Yang saya dengar hari tu mereka kata sebab orang nak keluar daripada airport jadi susah. Satu soalan saya nak tanya semua, kita ni lambat keluar airport yang teruk ke atau lambat pergi airport yang teruk? Kalau lambat keluar daripada airport 5 minit, 10 minit ke 15 minit ke, dia tak jejah apa-apa. Tapi kalau kita lambat sampai airport, jadi lagu mana? Silap hari bulan, flight tu burn saja, pergi saja, lepas tu kena cari tiket lain. Jadi saya harap pihak yang berkenaan ni boleh pertimbang kot, buka bang concrete barrier tu, bagi orang boleh lalu balik macam biasa. Kalau nak tutup juga tu, tunggu sampai LRT dah siap, tu nak tutup, ikutlah. Kurang-kurangnya kita boleh gunakan jalan yang ada tu, bukannya nak kena buat balik, cuma nak angkat barrier tu saja. Jadi orang daripada Bukit Ayun apa semua nak pergi Teluk Kumbak, tak payah nak pusing mereka ni, tak payah cerita lah ada jalan lain apa semua, ni jalan utama. Pokoklah siapa yang pernah kena tinggal flight sebab jam kawasan ni, bolehlah komen dalam video saya ni. Masa saya ambil video ni bukan waktu puncak, jadi tak buat jam lah. Kalau waktu puncak saya rasa lagi serabut. Sekian video saya untuk kali ni, semoga memberi manfaat kepada semua, terutamanya orang yang selalu lalu jalan ni. Sekian.